Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8. Kami akan terangkan tentang kriteria ataupun aktiviti air menggunakan kayak. Pertama sekali, apa itu kayak? Kayak berasal daripada budaya Inuit di kawasan Arktik seperti Greenland. Guna sekarang ialah kayak yang diperbuat daripada plastik, carbon fiber ataupun ada sedikit fiber kaca. Dekat sini kita nampak kebanyakannya kayak berwarna biru dan kuning. Lebih lasak dan mudah digunakan berbanding kayak yang dulu. Dan selalunya ketika rekreasi, waktu senggang, untuk bersukan, contohnya di dalam Olympic Games. Selain itu, ada juga kayak untuk memancing dan pelancongan. Ada beberapa rekaan dan yang kayak ni telah keluarkan, iaitu yang boleh saya sebut ialah Sit on Top Inflatable Racing Kayak. Tidak lagi bergantung pada bahan semula jadi. Saya akan terangkan tentang anatomi kayak. Di bahagian atas ni orang panggil blade. Blade ni berfungsi sebagai bahagian lepen di hujung untuk melawan arus air supaya kayak kita bergerak. Yang kedua ialah shaft. Ialah berada di bahagian tengah batang pedal. Ini dipanggil shaft. Shaft ataupun center of the pedal dekat tengah ni dipanggil shaft. Throat di bahagian shaft dan blade di bahagian sini. Dekat sini kita panggil throat. Dekat sini kita panggil throat. Ini shaft, yang ini blade dan di sini throat. Grip bahagian pegangan tangan. Pegangan tangan di antara throat dan hip ring di bahagian tengah di antara grip dan blade berbentuk cincin. Sepatutnya dia berada dekat sini. Tapi dekat sini tak ada. Nampak satu kayak yang kita akan terangkan secara detail tentang anatomi kayak. Bow ialah di bahagian depan kayak. Dekat sini bow. Di bahagian depan kayak ini adalah bow. Di stand sini. Stand di bahagian belakang kayak. Stand bahagian kayak. Macam mana kita nak tahu depan yang belakang? Kita tengok kepada seat dia pula. Kat mana seat dia berada, cara untuk kita tentukan di mana bahagian depan dan belakang. Kita dekat secara mata kasar, kalau kita tengok, kita dah beritahu lah. Baiklah, deck DECK di bahagian atas kayak. Di bahagian atas kayak ini, seluruh ini kita akan panggil sebagai deck. Manakala seat, seperti biasa, kita tahu seat di dalam bahagian ni, kita panggil seat sebagai tempat duduk. Gear storage lines ialah getah elastik di atas kayak. Sepatutnya dia berada di bahagian hadapan dan bahagian belakang. Dia akan menyeluruh secara singsang selang-seli untuk selalunya tempat storage line ni kita akan letak barang. Taman untuk kayak jenis Sit on Top ialah ada scooper, lubang untuk buang air dekat bahagian bawah, dan footwells on foot braces, tempat letak kaki mengikut keselesaan. Tapi yang ni kita tak boleh adjust macam kayak jenis Sit on Top. Maksudnya ialah hull. Hull ialah bahagian bawah, ataupun kita katakan bahagian bawah kayak, bahagian luar. Di bahagian bawah ini, bukan ni tepi, di bahagian bawah ini kita panggil hull. Hull tempat sebagai untuk bahagian luar kayak. Manakala cockpit ialah ruang ataupun tempat duduk di dalam tempat seat. Ini adalah seat, ini adalah cockpit. Cockpit ialah tempat di mana pengkayak akan duduk. Ialah hatches ialah penutup ruang simpanan pada bahagian atas kayak. Hatches selalunya akan ada berada di bahagian hadapan dan belakang. Tapi pada kayak ini tiada. Toggle or handle memegang di bahagian hadapan dan belakang kayak. Pada kayak ini ada toggle dan handle, tetapi tak ada. Kat sini tak ada. Ini sepatutnya dia punya handle kat sini. Coaming ialah bingkai sekeliling cockpit. Coaming ialah getah yang akan melindungi kita daripada kecederaan bila kita berada di dalam cockpit ni. Manakala keel di bahagian bawah kayak. Keel, macam kita boleh tengok, ini adalah keel. Penahan untuk kaki kita terus menunjuk ke hadapan. Braces pelapik di bahagian ke dalam kokpit. Itu saja anatomi untuk bahagian kayak. Baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasuki kayak. Pertama sekali, letakkan kayak selari dengan tebing atau jeti. Anggaplah kita berada di jeti ataupun tebing sungai. Kemudian, pegang kedua-dua sisi kayak untuk kestabilan. Seterusnya, letakkan satu kaki ke dalam kokpit, iaitu ruang duduk kayak. Buka.
Lalu turunkan badan secara perlahan sambil memasuki kedua kaki. Sekali duduk dengan stabil dan pegang pendayung. Seterusnya kita akan belajar teknik dayungan, iaitu yang pertama sekali pegangan pendayung ataupun grip. Cara pegang yang betul ialah dengan pegang pendayung dengan kedua-dua belah tangan dengan jarak selebar bahu. Kemudian kedua-dua buku jari menghadap ke atas. Kedua-dua bilah blade perlulah simetri, tidak sengit. Tidak simetri. Postur badan pula perlulah tegak dan tidak menunduk ataupun terlalu ke belakang. Ini bagi memastikan keseimbangan badan berada dalam keadaan yang baik. Kaki perlulah berada di footrest bagi menyokong badan serta menggunakan putaran badan, torso rotation, bukan hanya tangan, bukan hanya menggunakan tangan. Teknik dayungan yang pertama ialah forward stroke, iaitu dayungan ke hadapan. Fungsinya ialah bagi menggerakkan kayak ke depan dengan langkah masukkan bilah pendayung ke dalam air yang berhampiran dengan kaki. Seterusnya tarik pendayung ke belakang sepanjang sisi kayak, lalu gunakan putaran badan dan bukan hanya tangan, dan keluarkan pendayung apabila sampai di pinggul serta ulang di sebelah kiri dan kanan secara bergilir. Okay. Masukkan sebelah kiri, kemudian dayung sehingga ke belakang dan kanan. Teknik dayungan yang kedua ialah reverse stroke. Cara untuk mengundur kayak ke belakang. Letakkan pendayung di belakang pinggul, tolak air ke hadapan, gunakan putaran badan untuk kawalan. Okey, itu saja untuk reverse stroke. Akhir ialah draw stroke, iaitu dayungan ke sisi bagi menggerakkan kayak ke kiri atau ke kanan. Langkahnya mengulurkan pendayung ke sisi kayak, tarik air ke arah badan, ulang sehingga kayak bergerak ke sisi. Kalau nak gerak ke kiri, pedal kiri, tarik. Untuk ke bahagian kanan, teknik menyelamat kayak pula terdapat dua, iaitu self-rescue dan juga assisted rescue. Jenis penyelamatan ialah self-rescue, menyelamat sendiri, iaitu keluar dari kayak dengan tenang, terbalikkan semula kayak, masuk semula ke dalam kayak. Teknik utama self-rescue yang pertama ialah wet exit, keluar dari kayak terbalik. Langkahnya, kekal tenang, jangan panik serta condongkan badan ke hadapan, tarik space kick, tolak badan keluar daripada kokpit dan pegang kayak dengan pendayung. Situasi ini sesuai untuk berkayak secara solo, tiada rakan berhampiran ataupun keadaan air tidak terlalu bergelora. Re-entry, masuk semula ke kayak tanpa alat. Posisikan diri di sisi kayak, pegang tepi kayak dengan kuat, tendangkan kaki untuk naik ke atas kayak, masukkan badan secara melintang, kemudian pusing badan dan duduk semula. Menggunakan pedal float, fungsinya ialah memberikan kestabilan seperti pelampung dengan menggunakan pedal. Pedal float pada bilah pendayung, letakkan pendayung melintang di belakang kayak, gunakan sebagai sokongan untuk naik ke atas kayak perlahan, kemudian duduk semula ke kokpit. Akhir ialah assisted rescue, bantuan secara rakan membantu menstabilkan kayak dengan mengosongkan air di dalam kayak. T-rescue, langkahnya mangsa pegang kayak yang terbalik dengan penyelamat datang mendekati, angkat bahagian hadapan kayak mangsa, terbalikkan kayak untuk keluarkan air, letakkan semula kayak ke dalam air, stabilkan kayak, bantu mangsa masuk semula dengan menggunakan pedal. Dan terdapat perlu mempunyai kayak lagi satu. Pedal ini dilakukan seperti bentuk T, kemudian mangsa naik menggunakan pedal. Situasi yang sesuai ialah dengan aktiviti berkumpulan, air yang bergelora atau arus kuat, pengayuh kurang mahir. Perkara penting ialah jangan panik, kena sentiasa berada dalam kumpulan, gunakan whistle atau isyarat kecemasan jika perlu. Okay, itu sahaja bagi teknik menyelamat kayak.
Okey, baiklah. Seterusnya saya akan terangkan tentang teknik cara untuk mengangkat kayak dengan betul. Okey, pertama sekali, sebelum kita mengangkat kayak, teknik persediaan. Kita harus periksa dulu bahagian-bahagian kayak ni sama ada dia ada rosak ataupun ada berlubang. Okay. Selepas kita periksa, jika tiada kerosakan, kita akan teruskan dengan fasa persediaan, iaitu memakai jaket keselamatan. Selepas kita memakai jaket keselamatan, kita perlulah lakukan sedikit regangan seluruh tubuh badan kita sebelum kita mengangkat kayak tersebut. Okey, seterusnya adalah teknik untuk mengangkat kayak. Okey, seperti yang kita lihat, kayak ini adalah kayak yang besar yang boleh dimuatkan untuk 2 orang. Jadi, teknik untuk mengangkat dia adalah menggunakan teknik 2 orang. Okey, pertama sekali, seorang akan berada di hadapan kayak dan seorang akan berada di bahagian belakang kayak. Apabila seorang berada di hadapan, bila dia berada di sebelah kiri, orang yang belakang akan berada di sebelah kanan. Okey, pertama sekali kita akan bongkokkan lutut kita sini dan kita akan pegang bahagian sisi kayak. Okey. Lepas tu orang yang berada di belakang akan memberi arahan. Contohnya apabila dia bilang 1, 2 dan 3 akan diangkat secara serentak. Okey. Kita pegang 1, 2, 3. Apabila dah angkat, orang belakang akan memberi arahan untuk jalan. Contohnya, okay, 1, 2, 3. Okay, stop. Okay, cara untuk turunkan kayak sama juga seperti kita angkat kayak. Orang yang belakang akan memberi arahan waktu untuk turunkan kayak. Contohnya, 1, 2, 3. Turunkan kayak. Okay. Kelebihan teknik tersebut adalah supaya kita angkat kayak dengan lebih stabil dan mengurangkan risiko kecederaan serta teknik tersebut sesuai untuk kayak yang berat. Teknik kedua, cara untuk mengangkat kayak ataupun kita panggil sebagai teknik tambahan. Yang pertama sekali, teknik tambahan pertama adalah drag ataupun kita tarik kayak di kawasan pasir. Jadi teknik drag ni digunakan untuk menarik kayak hanya di kawasan yang berdekatan saja. Contohnya dari kawasan sini kita nak gerakkan ke arah sana, jadi kita boleh tariklah kayak tersebut. Yang kedua adalah menggunakan troli kayak. Okey, troli kayak ni biasanya kita akan gunakan untuk mendarik kayak dengan jarak yang jauh lah. Contohnya kita dari sini nak gerak lebih kurang dalam 500 meter, jadi kita akan menggunakan troli kayak. Yang ketiga adalah kita perlu elakkan daripada seret kayak di kawasan yang berbatu. Contohnya kalau kita nak menggunakan teknik drag kayak tadi tu, kita haruslah menggunakan di kawasan yang berpasir ataupun kawasan yang tiada batu agar kayak tersebut tidak rosak.